Assalamualaikum. Saya Hana Halim. Dan saya Syumi. Kau dengar sini. Kau dengar si perempuan. Lepaskan aku. Kau cakap kau diam kan? Diamlah. Lepaskan dia kat bodoh. Kita orang buat casting untuk mafia. Mafia apa? Warna cantikan. Mama dia macam ni boleh bawa sampai mana kau sendiri. Ya lah bodoh. Kau yang melepaskan aku lah. Kau mati. Okey, macam mana casting tadi? So far okay, kita orang banyak berganding sama-sama. Betul? Jadi psycho, jadi mafia. Okay, nantikan di ICA, betul tak? ICE kan? Ya. ICE. Hai, nama saya Syafira Amanda. So sekarang ni Amanda ada kat sini. I'm doing a casting for a new drama yang bakal ditayangkan di ICA. How? Ini ni Kau curi aku punya laki kan? Betul lah ni. Awak ni siapa? Kau hawa kan? Saya Hawa. Awak ni siapa ya? Hawa. Sikit lah. Aku ikut. Aku kata terima. Wow. So how's casting? Okay. It's good. Banyak pengalaman juga Amanda dapat kat sini sebenarnya. So got a lot of new things. Hai, nama saya Nordella. Aku boleh duduk sebagai Nur Phoenix Diana di Arena Gusti. Hari ini jangan mendekat MIG untuk casting drama mafia yang akan bakal ditayangkan di ICE. So tadi okay, dia kira first time tidak dengan casting, so hoping for the best. Hai semua, nama saya Daik Muhammad. Hai, saya Ramisa. Jadi kali ni baru lepas casting untuk drama untuk ditayangkan di IC bertajuk Mafia. Tapi aku tak tipu lah, Afi! Tahu tak? Afi dengan kau lama lah, Ustaz. Tak kisahlah aku anak apa ke, bukan adik-adik kau ke, apa ke, aku tahu lah. Orang yang kau macam mana, simple je. Aku tak minta banyak benda dalam hidup aku. Satu benda tu je, jangan sentuh je, simple. Ya bang, kita ni kenal lama, tidur sekatil, makan sekali. Lepas tu sekarang ni kau nak pukul aku. Kau nak pukul aku, kau nak henyak aku sebab perempuan. Apa kau nak aku pukul kau sendiri ke? Beragak lah. Jadi untuk casting tadi, Alhamdulillah untuk saingan untuk saya lah. Bagi saya personally, director, casting director, also writer semua sangat-sangat open, sangat membantu, sangat-sangat membantu kita lah untuk mendapatkan karakter yang diperlukan tu lah, which is sangat-sangat rare untuk any casting director ataupun any board untuk casting. Jadi sangat-sangat berterima kasih kepada semua.